untuk kira dengan cepat menggunakan Microsoft Excel. Biasanya macam ni kita perlukan, kalau macam saya sendiri, cikgu, bila musim nak kira markah ataupun nak kira duit ke, kita boleh guna dengan kaedah ini. Okey, contohnya kita dah ada data macam ni. Kita nak kira setiap jalur lajur ini dan juga baris ini, kita nak kira sekali. Jumlah untuk setiap lajur dan jumlah untuk setiap baris. Senang je caranya. Kita select sahaja setiap data ni atau sel ni. Kemudian kita cari simbol ini dan tekan. Dia akan terus buat kiraan untuk kita. Ataupun sekiranya kita tak jumpa button ini, boleh je select semua juga data tersebut. Kemudian tekan sahaja dekat keyboard, cari perkataan ELT dan tambah. Pun dia akan membuat kiraan juga untuk kita. Okey, itu sekiranya kalau tak ada simbol. Katakan kita nak buat kiraan duit. Okey, kalau kita nak buat kiraan duit, di Malaysia kita guna ringgit Malaysia. So select semua data ini. Okey, cari dekat perkataan general ini dan klik dekat accounting. So dia akan terus letakkan RM di bahagian hadapan. Okey, kemudian kita nak kira juga jumlah macam tadi, jumlah setiap baris dan juga lajur ini. Select juga semua data ini bersama dengan kolom jumlah dan juga lajur baris jumlah. Kemudian kita klik sahaja dekat button yang tadi. Okey, bila data tu jadi macam ni, maksudnya kolom kita tak cukup besar. Okey, jadi kita boleh besarkan sahaja kolom, lebarkan sahaja kolom ini. Kita kalau kita nak lebarkan kolom ini, sebaiknya kita buat sama besar lah. Okey, tarik. Dia terus jadi jumlah. Okey, itu sahaja. Semoga ianya bermanfaat. Terima kasih.